So peranan suami ni sangat penting. Dan kalau kata suami tak tahu nak buat apa, suami pun tengah-nganga je. Isteri dah stres, suami menambahkan lagi stres. Lagilah masalah tu makin berganda-ganda. Jom nak tengok apakah cerita kita punya peserta kelas bersalin rahsia mudahnya salin. Seorang suami, nama dia Tuan Arif lah. Tuan Arif ni yang belanja isteri dia untuk kelas rahsia mudahnya salin dengan Dr. Mu. Salin dengan normal lah, so Alhamdulillah. Dia bagi tahu guna teknik breathing yang Dr. Mu ajar tu. Selalu ingatkan isteri. Sebab bila nak bersalin tu, kita akan macam ada nervous, takut. Kadang-kadang kita hilang kontrol kan. So suami yang setia kat sebelah ni, dia akan ingatkan, ayang macam ni, cara bernafas macam ni, jangan takut, cara push macam ni, buat macam ni. Ingat Dr. Mu ajar apa, buat macam ni, terus buat. So peranan suami ni sangat penting. Sebab kalau kata suami tak tahu nak buat apa, suami pun tengah-nganga je. Isteri dah stres, suami menambahkan lagi stres. Lagilah masalah tu makin berganda-ganda. Buat suami-suami yang dekat luar sana, belanjalah isteri untuk kelas bersalin, kelas rahsia mudah bersalin. Kita akan belajar daripada A to Z, daripada rumah lagi, bila nak kena pergi labor room dan labor room, lepas proses bersalin dan tempoh dan pantang tu, insyaAllah korang akan belajar teknik yang semua ajar. Teknik lah teknik rahsia. Wajib daftar kelas ni, belanjalah isteri korang, murah rezeki. Ajar kelas bersalin, DM. Nanti jumpa Dr. Mu dalam kelas tau. Okay?